Macam mana untuk confident jual barang dengan orang? First of all, kita kena berani untuk bercakap dengan orang. Kalau kita tak berani cakap dengan orang, apa exercise yang kita boleh buat untuk kita berani dan biasa bercakap dengan orang? Kena bercakap dengan orang. Cara dia macam mana? Setiap hari, kita kena bercakap dengan berapa orang stranger. Contoh, sehari kena bercakap dengan stranger 10 orang. So, kena bercakap dengan dia. Tegur. Hai, Assalamualaikum. Cantiklah baju, beli dekat mana? Orang sini ke? Duduk kat sini buat apa? Selalu ke beli barang dekat sini? Selalu ke datang kedai ni? Borak dengan orang, tanya soalan. Bila setiap hari kita exercise benda tu, kita akan mudah untuk bercakap dengan orang. Nombor 2, bila kita nak jual barang dekat orang, biasakan untuk jual barang bukan untuk orang beli, tapi untuk orang reject. Sebab apa? Sebab daripada rejection tu, kita akan belajar apa yang perlu dicakap, apa yang tidak perlu dicakap. Dan nombor 3 adalah, biasakan diri bila nak jual barang, jangan approach orang dengan niat untuk menjual barang. Sebab kalau kita buat macam tu, kita akan sibuk bercerita pasal produk tu, kenapa orang kena beli. Instead, apa yang kita kena buat adalah kita approach orang dengan intention untuk kita bagi tahu kenapa produk ni best. Kau beli ke tak beli? Nombor 2. Faham tak? Faham kan? Kalau faham, cuba komen. Ke tak faham?